Jom solat. Dah masuk waktu solat. Alah, nanti lah. Tengah scroll TikTok ni. Give me 5 more minutes, okay? Syama. Benda ni. TikTok. Boleh tengok asal kau tak nak solat. Teruk lah, teruk. Bro. Apa yang aku tengok kat TikTok ni? Dakwah. Dapat pahala juga. Apa kau ni? Relax lah. Ha, itulah. Dakwah nampak aman. Macam wifi yang bersambung dengan internet yang kuat. Tapi tak connect langsung. Kan. Cepat lah aku tunggu ni. Aku imam, aku makmum. Aku jadi imam. Betul ni? Tak payah main. Tapi aku baru hafal surat Al-Kawthar tu. Tak apalah. Tak surat panjang-panjang pun tak apa. Yang penting, solat tu ikhlas kerana Allah. Tak gitu. Alah, kau ni pandai cycle aku. Alhamdulillah, kita pernah solat. Aku betul-betul rasa tenang je. Kenapa aku tadi tunda-tunda? Astagfirullahaladzim. Syaitan pun tahu solat tu ubah hati. Tu yang disebut bagi kau alasan. Hmm.